Surat cinta? Ya pakcik, surat cinta. Nak balas surat orang. Hampa ni dah sengit kah? Aku 20 tahun kat bawah pokok ni. Dah jadi petition writer. Belum ada orang suruh aku buat surat cinta lagi. Pakcik orang lama, tentu boleh buat. Berapa upahnya saya boleh bayar. Jenis ni boleh tu boleh lah. Tapi surat tu jenis lama lah. Baru ke, lama ke, saya tak peduli. Janji karangannya baik. Okey? Biar aku baca dulu. Hampa baca tak syok? Aku baca syok. Kepada Al-Mukarramah Adinda Nina Sakina yang bermastautin di bawah Bukit Melawati KL, Darul Ihsan. Itu baru kepala dia. Ekor dia belum lagi. Dengar baik-baik. Barang yang disampaikan oleh Allah seru sekalian alam. Adapun warkah ini datangnya dari kekanda Raja Badri Ibni Raja Badrum. Bagus tak? Pada menjawabnya sukacita di hati kanda. Macam sonok. Sonok. Main surat tu saya nak tengok. Ini bukan surat cinta. Ini surat minta kahwin balak boleh lah. Puan, boleh harap. Hei, tak guna tihak. Malu ya. Ni nampak? Kontak main hidung lagi tinggi. Buat malu ya. Main satu kapal. Jolok main hidung. Piak. Hoi, duit aku mana? Hampa tak bayang? Aku saman kat kot.